Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. ربي تمم بخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun, 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah. Kemudian Nabi hijrah, duduk tinggal di Madinah hinggalah akhir hayat Nabi SAW selama 10 tahun. Pada pertemuan yang terdahulu, kita dah lihat bagaimana peristiwa pembukaan kota Mekah. Satu peristiwa di mana Nabi SAW datang bersama-sama dengan sahabat daripada Madinah pergi ke Mekah, dalam keadaan Mekah pada ketika itu membayangkan bahawa Nabi SAW akan menyerang mereka dan berperang dengan mereka. Sedangkan Nabi SAW datang kepada mereka dan memberikan keamanan kepada orang-orang Mekah. Dan Nabi SAW memaafkan keseluruhan penduduk Mekah. Hasil daripada perkara tersebut, ramainya yang masuk Islam, terutamanya pemimpin-pemimpin Mekah, termasuklah Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Mereka masuk Islam, terima Islam pada waktu tersebut, 8 Hijrah. Pada tahun yang sama juga berlaku satu peperangan yang dinamakan dengan peperangan Hunain. Tuan-tuan, pada waktu yang sama, tahun yang sama, selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah bulan Syawal 8 Hijrah, Nabi SAW mendapat maklumat kabilah Khawazim yang duduk di Hunain. Hunain ini antara Mekah dan juga Taif. Ada satu tempat yang bernama Hunain. Kabilah Khawazim ini ajak berperang. Kuat sama juga macam Quraisy, hebat, maju sama juga macam Quraisy. Khawazim ini, ketua Khawazim yang bernama Malik ibn Auf isytihar perang terhadap Nabi SAW. Dan pada ketika itu Nabi SAW berada di Mekah, pinjam peralatan perang daripada orang-orang Mekah, terutamanya pada Safwan bin Umayyah. Tuan-tuan, waktu itu 10,000 orang sahabat bergerak dengan 2,000 yang baru masuk Islam. Awal lagi tuan-tuan, tak sampai sebulan, orang-orang Mekah yang baru terima Islam, mereka ikut serta di dalam peperangan tersebut, peperangan Hunain. Dalam perjalanan tersebut ada satu kisah yang mana mereka ni lalu dekat satu tempat daripada Mekah tu nak menuju ke Hunain. Lalu satu tempat yang bernama Zatul Anwa. Di situ zaman jahiliah dulu ada satu pokok. Ada satu pokok yang mana pokok ini
mereka agungkan sembelih binatang, kemudian buat korban, bukan buat korban lah, sembelih binatang, buat perkara syirik sebelum mereka Islam, orang-orang Mekah ni, dekat satu kawasan yang bernama Zatul Anwa'. Bila tentera Islam tadi 10,000 tadi tu yang lalu di kawasan tersebut, sebahagiannya yang baru masuk Islam, baru seminggu ataupun 2 minggu masuk Islam, mereka nampak pohon tersebut, dia jadi teringat lah, teringat kisah mereka dahulu. Mereka sebut kepada Nabi SAW. 10,000 ni tuan-tuan ramai. Kalau tuan-tuan ingat, waktu awal-awal Islam, peperangan Badar 313. Lepas tu peperangan Uhud 700 orang. Dari situ kita dapat lihat bagaimana pertambahan orang Islam hasil daripada dakwah Nabi SAW. Kemudian perang Khandaq 3,000 orang tentera Islam. Bertambah lagi perang Mu'tah 3,000. Dan kali ini tuan-tuan lebih kurang 10 hingga ke 12,000 orang tentera, orang-orang Islam, menunjukkan pertambahan dakwah Nabi SAW dan ramai yang menerima Islam. Dan ketika orang-orang yang baru awal-awal masuk Islam ini lalu di kawasan Zatul Anwa' tadi, mereka teringat kisah-kisah mereka yang lama, yang mana mereka ini mengagungkan pokok tersebut, siap buat penyembelihan, letak binatang tersebut di situ. Mereka sebut, "Ya Rasulullah, boleh tak buatkan satu tempat macam ini?" Nabi kata, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya kamu menyebut perkataan yang kaum Musa kata kepada Nabi Musa." Kalau tuan-tuan ingat sirah Nabi Musa, waktu lepas Nabi Musa lintas laut tersebut, kena kejar dengan tentera-tentera Fir'aun, belah laut, kaum Nabi Musa, pengikut Nabi Musa lepas laut tersebut, kemudian Allah tutupkan laut tersebut, tenggelamkan Fir'aun bersama dengan tentera-tentera dia untuk menuju ke satu tempat. Mereka ni, kaum Musa ni, nampak orang-orang di tempat tersebut dia buat penyembahan perkara yang syirik. Kaum Nabi Musa ni tadi baru ikut Nabi Musa, baru tengok mukjizat Nabi Musa, baru tengok kebenaran. Sebut kepada Nabi Musa, boleh tak nak buat satu tempat sembah macam kaum ni? Jadi perkataan yang samalah orang-orang yang baru masuk Islam ini, bila lalu dekat Zatul Anwa' tu, nampak pokok tersebut. Dulu mereka agungkan pokok tersebut. Mereka kata, "Wahai Muhammad, boleh tak buat satu tempat yang macam ni?" Nabi SAW sebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan perkataan, "Kamu sesungguhnya telah pun buat sama macam kaum Musa sebut pada Nabi Musa." Maksudnya awal-awal masuk Islam tuan-tuan, jiwa tu masih belum lagi kuat, teringat lagi kisah-kisah lama, kan? Baru masuk Islam, perlukan bimbingan. Tahun yang sama, Perang Hunain 8 Hijrah, hampir semua suku Khawazim ini keluar untuk berperang dengan Nabi SAW, dan ianya merupakan satu pasukan yang lengkap. Lengkap ini maksudnya mereka bawa binatang ternakan, bawa harta-harta mereka, bawa perempuan-perempuan mereka untuk bagi semangat. Sebab apa? Mereka bawa sekali harta tersebut, bagi semangat ni apa dia? Kalau kalah ni, harta ni mesti kena ambil balik. Maksudnya Muhammad dengan orang Islam akan rampas harta tersebut. Sebab nak bagi semangat, mereka bawa semua harta-harta mereka ini. Banyak tuan-tuan, lebih kurang ketika itu 24,000 unta. Tuan-tuan bayanglah, 24,000 unta ni, saya rasa satu stadium JDT pun belum muat nak letak 24,000 ekor unta. Penuh 24,000 ekor unta, kemudian 40,000 ekor kambing, dan juga 4,000 perak
dan bawa semua keluarga mereka, perempuan mereka untuk pergi ikut berperang sebab nak bagi semangat. Nak bagi semangat sebab nampak ni harta ni kan kalau kalah ni habis semua ni, Muhammad akan ambil bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jadi kena menang dalam peperangan tersebut. Banyak tuan-tuan, 24,000. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana nak angkut satu rombongan peperangan dengan kelengkapan tersebut. Malik ibn Auf ini kerah semua orang tua, ibu-ibu dan anak-anak serta pemuda sumbangkan segalanya untuk peperangan ini. Dan waktu itu Nabi SAW lantik Khalid Al-Walid, Zubair ibn Awam untuk jadi pemimpin dalam peperangan ini. Malik bin Auf ini, ketua Khawazim ini, disebut kepada tentera-tentera dia, nanti kalau nampak Muhammad dan tentera dia, patahkan sarung pedang kamu, kita akan berperang bermati-matian. Maksudnya patah sarung pedang ni memang tak ada dah nak berehat ke apa ke, memang perang habis-habisan. Dan Nabi bergerak bersama pasukan Muslim. Dan ada satu kisah di mana orang yang baru masuk Islam ini kata, tuan-tuan, orang yang baru masuk Islam, Ansar dan juga Muhajirin, kebanyakannya Muhajirin yang tadi peristiwa pembukaan kota Mekah, baru masuk Islam seminggu ataupun 2 minggu, mereka tengok pasukan kita ni lebih kurang 10,000 lebih ni, ramai. Dia kata takkan kalah kot tentera Islam ni. Sebab sebelum ini kita berperang dengan jumlah tentera yang sedikit, kita menang. Tiba-tiba jumlah tentera kita berkali-kali ganda banyak. Sebahagian daripada tentera Islam sebut, kita rasanya takkan kalah kot. Satu pasukan yang solid untuk nak lawan dengan tentera Khawazim ini dalam peperangan Hunain. Dan ketika itulah Allah kata pada hari Hunain itu, kamu takjub dengan jumlah tentera yang ramai pada pihak kamu, tapi sebenarnya ianya tidak memberikan manfaat pun sedikit kepada tentera kamu. Allah bagi tahu, kamu takjub dengan jumlah tentera, kelengkapan kamu yang hebat, dengan jumlah tentera yang ramai, kamu kata kamu boleh menang dalam peperangan ini. Sebenarnya jumlah tentera itu tidak pun memberi manfaat kepada kamu. Sebab sebelum ini mereka berperang, mereka memang hanya semata-mata, selain daripada mereka ikhtiar dan bertawakal, mereka meletakkan sepenuhnya kebergantungan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada hari Hunain tersebut, sebahagian daripada tentera Islam sebut dan bangga dengan jumlah tentera mereka yang lebih ramai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uji, di mana kabilah Khawazim ini yang datang awal ambil kedudukan tempat yang elok. Tentera Nabi ini diserang hendak, kucar kacir, sahabat lintang pukang, dan pusingan pertama Khawazim ini terkenal dengan panah dan tombak. Mereka hujani panah dan tombak di sebalik bukit-bukit. Terkejutnya tentera Islam pada peringkat awal itu, sebahagiannya melarikan diri. Melarikan diri ni bukannya masuk balik terus ke Madinah, bukan. Mereka lari sikit, dalam beberapa meter meninggalkan kelompok tentera mereka. Khawazim ini membanjiri dengan panah dan juga tombak, dan ramai sahabat Nabi SAW yang mati syahid. Kemudian Nabi susun balik, antaranya bapa saudara Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, panggil, susun balik tentera. Dan sesungguhnya kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang satu pasukan Islam, dia boleh jadi seorang dua yang bermasalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini mengurangkan ataupun tidak membantu pasukan tersebut. Sebab kerana apa? Kerana tidak kebergantungan mereka kepada Allah. Sama juga dalam peperangan Uhud, Nabi dah pesan jangan turun
daripada bukit pemanah. Sahabat kata, kita dah menang dah, orang lain pun dah kutip harta rampasan perang, jomlah sama-sama kita kutip harta rampasan tersebut. Ingkar dengan perintah ataupun nasihat daripada Nabi SAW. Akhirnya mereka dikepung, dan pasukan Islam waktu peperangan Uhud itu terkepung depan dan juga belakang, kucar kacir pada waktu tersebut. Akhir daripada peperangan ini, orang Islam menang. Tawanan perang sahaja ada 6,000 orang. 6,000 tawanan perang. Unta yang dirampas 24 ekor, 40,000 ekor kambing, dan inilah ghanimah, harta rampasan perang yang sangat besar. Dan Nabi SAW pesan, jangan apakan kanak-kanak dan juga orang tua. Dan ketika itu tuan-tuan, semua di semenanjung tanah Arab, kalau kita lihat daripada sirah, ramainya yang nak uji kekuatan orang-orang Islam Madinah. Dan akhirnya orang Islam Madinah ini menang. Selepas daripada peperangan Hunain ini, banyak harta rampasan perang. Banyak tuan-tuan, harta rampasan ini terlalu banyak bagi kepada semua orang-orang Mekah. Nabi SAW hadiahkan ke semua harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang Mekah, terutamanya orang yang baru masuk Islam. Sikit pun Nabi SAW tak bagi kepada orang-orang Ansar. Ini yang saya nak cerita selepas daripada peperangan Hunain. Bila tak bagi, orang-orang Ansar ini ada yang berbunyi-bunyi, Muhammad dah jumpa kawan dia, dia dah lupakan kita. Muhammad kan asal daripada Madinah, daripada Mekah. Keluarga dia, kawan-kawan dia, dia kan orang kampung dia Mekah. Orang Mekah pula ramai yang masuk Islam. Tiba-tiba berperang, sikit pun Muhammad tak bagi kepada kita. Cakap-cakap ini tersebar di kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Dan ada sebahagiannya sebut, pedang kami yang dibasahi darah, orang lain pula yang mendapat habuan. Tuan-tuan, sebahagian daripada sahabat ketika itu, pimpinan orang-orang Ansar, antaranya Sa'ad ibn Ubadah, didengar kawan-kawan daripada Ansar ni sebut, rasa tak puas hati, rasa kecil hati, sebab Nabi tak bagi sekupang pun kepada orang-orang Ansar, padahal berperang sama-sama. Tapi Nabi banyak lebihkan kepada orang-orang Mekah. Dan ketika itulah Sa'ad ibn Ubadah jumpa Nabi SAW. Tak balik lagi Madinah, tak balik lagi Mekah, tengah uruskan harta rampasan perang. Sa'ad ibn Ubadah jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang Ansar bercakap-cakap. Mereka kata kamu beri banyaknya harta tersebut kepada orang-orang Mekah, sikit pun kamu tak bagi kepada orang-orang Ansar yang lama bersama dengan kamu. Dan waktu itulah Nabi SAW sebut kepada Sa'ad ibn Ubadah, kumpulkan orang-orang Ansar saja, letakkan mereka, kumpulkan, duduk dekat satu lembah. Siapa pun daripada Muhajirin jangan masuk dekat dalam tu. Dan sebelum itu Nabi SAW tanya sendiri kepada Sa'ad ibn Ubadah, kalaupun orang Ansar sendiri kata begitu, bagaimana pula dengan kamu sendiri? Nabi tanya, kamu Sa'ad macam mana? Orang-orang Ansar cakap macam tu, kamu sendiri macam mana? Sa'ad ibn Ubadah kata, ya Rasulullah, aku ni sebahagian daripada kaumku. Maksudnya Sa'ad ibn Ubadah pun sama macam dengan orang-orang Ansar Madinah yang lain. Nabi kumpulkan dekat satu lembah, semua orang Ansar duduk di situ. Dan bila orang Ansar duduk di situ, orang-orang Muhajirin ni pun sebahagian nak ikut masuk sekali dengar. Ikut Nabi nak khutbah ke, nak bagi ceramah ke, nak dengar lah sekali. Nabi kata tak ada.
Orang-orang Muhajir, orang-orang Mekah jangan masuk. Hanya orang Ansar daripada Madinah saja duduk dekat dalam lembah tersebut. Kemudian Nabi duduk berjumpa dengan mereka. Nabi puji Allah. Nabi bagi tahu kepada orang-orang Ansar, aku dengar kamu tak berpuas hati dengan pembahagian harta ini. Tu tuan-tuan, harta ni jangan main-main. Kamu tak berpuas hati dengan pembahagian harta. Kamu kata aku banyak lebihkan orang-orang Mekah, dan aku tidak memberikan pun harta tersebut kepada orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, hanya kerana sedikit kotoran dunia yang aku berikan ini, daki dunia yang aku berikan kepada mereka, unta-unta, kambing dan juga perak yang mereka dapat, kamu sudah pun berkata-kata, sedangkan dahulu aku ini datang kepada kamu dalam keadaan kamu ini jahil dan menyembah berhala. Nabi sebut kepada orang-orang Ansar, dulu aku datang dalam keadaan kamu mensyirikkan Tuhan. Aku datang kepada kamu membawa Islam. Dulu kamu berperang antara Aus dan Khazraj. Bila aku datang, aku mendamaikan kamu. Dan bila aku datang lagi, wahai orang-orang Ansar, kamu banyaknya mendapat harta daripada peperangan-peperangan yang sebelum ini. Nabi sebut kepada orang-orang Ansar. Dan Nabi kata kepada orang Ansar, jawab aku wahai Ansar, jawab. Waktu itulah sebahagian daripada sahabat-sahabat Ansar kata, Allah dan Rasulnya lah kurniaan yang paling besar. Sebahagiannya kata, tak ada ya Rasulullah, ini salah faham, okey, maaf. Ada sebahagiannya menangis dengan perkataan yang Nabi SAW sebut. Nabi kata, jawab aku wahai orang Ansar. Orang Ansar kata, apa jawapan yang kami boleh bagi lagi wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, apa jawapan yang kami boleh bagi lagi? Maka ketika itulah Nabi sebut kepada orang Ansar, kamu boleh pilih untuk sebut kepada aku, Muhammad, dulu kamu datang dalam keadaan semua mendustakan kamu, kami yang membenarkan kamu. Nabi kata kepada orang Ansar, kamu boleh pilih nak jawab dengan jawapan yang macam ni. Muhammad, dulu kamu datang dalam keadaan orang dustakan kamu, kamilah yang membenarkan kamu. Dulu kamu dibuang, kami yang memberikan tempat kepada kamu. Dulu kamu datang dalam keadaan tidak apa-apa, kami yang berikan kehidupan, makanan dan tempat tinggal kepada kamu. Nabi sebut kepada orang-orang Ansar, kamu boleh jawab macam ni. Mula-mula Nabi bagi tahu orang Ansar, aku datang bagi kamu Islam, aku datang berikan keamanan, kedamaian kepada kamu daripada permusuhan berperang puluhan tahun Aus dan Khazraj. Aku datang, aku damaikan kamu. Kemudian kita berperang, kita mendapat harta. Itu Nabi sebut. Nabi nak dengar sendiri daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar kata, ya Rasulullah, tak ada apa yang kami nak jawab. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah kurniaan yang besar untuk kami. Dan ketika itulah Nabi sebut sekali lagi, kamu boleh pilih nak jawab macam ni. Muhammad, kamu datang dalam keadaan semua orang dustakan kamu, tak ikut kamu, nak bunuh kamu. Kami orang Madinah yang terima kamu, bagi kamu tempat tinggal, bagi orang-orang Muhajirin duduk di sini, bagi orang-orang Muhajirin harta, sedikit pekerjaan, membina keluarga di sini. Kata Nabi SAW kepada orang Ansar. Dan sebahagian kepada orang Ansar kata, tak, bukan macam tu. Kita lah kan kalau dah serba salah. Tak, bukan macam tu, awak ni dah salah faham ni, bukan macam tu yang kami maksudkan. Kemudian Nabi SAW kata kepada orang-orang Ansar, aku berikan mereka yang baru masuk Islam ini sedikit harta kepada mereka, untuk mereka kuat dengan agama ini.
Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang yang baru masuk Islam, kita jangan pula suruh dia tinggalkan ni, jangan kerja dekat bar ni apa semua, itu miskin. Bantu mereka, berikan mereka zakat, berikan mereka bantuan supaya mereka ada kekuatan untuk nak meneruskan kehidupan. Nabi sebut kepada orang-orang Ansar, aku berikan mereka ni supaya mereka seronok untuk menerima Islam. Sedikit harta kepada mereka untuk mereka suka dengan keadaan ini. Nabi bagi kepada orang-orang Muhajirin, pemimpin-pemimpin Mekah pada ketika itu, harta yang banyak. Nabi kata, aku berikan mereka ini semuanya dunia. Kamu dahulu bersama dengan aku kerana kamu memilih Allah dan Rasul, dan kamu tak perlu pun perkara ini. Kamu terima Islam dalam keadaan kamu memang ikhlas kepada aku dan ingin membantu aku dan juga agama ini. Nabi sebut, dulu kita berperang, kita tak ada pun timbul tentang isu ini. Tiba-tiba bila aku berikan sedikit harta kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, macam-macam kamu fikir. Kamu fikir aku melebihkan ahli keluarga aku, aku memilih untuk lebihkan orang-orang kampung aku. Kamu kata lagi, yalah Muhammad dengan kawan dia, kita kan orang Madinah, kita bukannya orang kampung Muhammad, mestilah Muhammad akan lebihkan orang-orang dia yang dia kenal dulu, lama kan dah tak jumpa, masuk pula Islam, mestilah Muhammad akan lebihkan mereka. Dan pada ketika itulah Nabi SAW sebut kepada orang-orang Ansar, kamu tak redha ke? Kamu tak suka ke apabila mereka membawa harta-harta ini yang banyak ini pulang ke Mekah, negeri mereka, tapi kamu membawa balik aku pulang semula ke dalam bumi Madinah? Barulah waktu itu para sahabat berhamburan air mata, menangis mereka. Baru mereka tersedar. Tu sahabat tuan-tuan, sahabat Sa'ad ibn Ubadah, orang-orang Ansar yang dah lama berjuang, yang dah lama ditarbiah oleh Nabi SAW, tapi disebabkan harta dunia ini, mereka ada rasa sikit tidak berpuas hati apabila Nabi SAW melebihkan. Kamu tak suka ke apabila mereka ini bawa harta-harta ini pulang, tapi kamu bawa aku? Aku tetap akan duduk dan tinggal di dalam bumi Madinah. Kalau orang lain memilih jalan yang lain, tapi kamu memilih untuk jalan yang lain, aku akan ikut jalan yang apa yang orang Ansar itu lalui. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah juga orang anak-anak Ansar, rahmatilah juga kepada cucu-cucu Ansar. Tuan-tuan, Nabi SAW banyak melebihkan orang Ansar dalam peperangan Hunain ini. Itu bukti dia tuan-tuan. Harta yang ada ini, sebagian orang bila dia buat hibah, kan, dia buat hibah, dia nak hadiahkan isteri dia ni rumah. Dia buat hibah, dia nak hadiahkan isteri rumah. Bila pegawai hibah tersebut, tuan tahu kan, kalau dah buat hibah apa ni semua ni, siapa mati dulu ke, siapa mati kemudian ke, harta yang dah hibah tu tetap milik orang tu. Contohlah kamu dah bagi kepada isteri kamu, tiba-tiba si isteri pula yang mati dulu. Yang si suami yang bagi ni, dia tak akan dapat dah hadiah yang dia dah bagi tu. Maksudnya keluarga dia yang akan dapat, keluarga perempuan isteri tu yang akan dapat. Mana boleh macam ni? Masa itu dah duduk depan pegawai, dah nak sign dah ni,
Dia sedap dia dengar hibah kan. Baru pula terfikir, kalau bergaduh ke apa ke tak boleh dah. Dia memang dah ada dah. Dia ada syarat-syarat tertentu dan ketetapan tertentu. Tuan dah fikir masak-masak ke, dah tahu ke ni? Kalau saya tahu macam ni tak jadilah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku mendatang. Tuan-tuan, itu harta tu, baru harta yang sedikit kita punya yang kita nak bagi kepada isteri kita. Ini kan pula daripada harta yang terlalu banyak. Nabi berikan, semua orang akan goyah dengan harta ini. Sebab itulah ujian orang lelaki ini, ujian Nabi SAW sendiri antaranya apa dia? Harta, pangkat, wanita. Itu yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada Muhammad untuk tinggalkan dakwah ini. Kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi orang kaya, kami boleh jadikan kamu orang yang paling kaya. Nabi tolak. Nabi tak kata bagi 2 hari dululah, nanti saya bagi jawapan balik. Nabi tolak masa tu juga. Okey, Muhammad ni memang mungkin dia tak suka harta kot. Dia tak suka pada harta. Mungkin dia ni nak pangkat kot. Ada orang dia nak pangkat. Dia biarlah CEO, tapi basic 300 pun dia okey. Jadi jawatan dia CEO, basic 1,500 tak apa. Ada orang dia nak pangkat dia. Wahai Muhammad, kami jadikan kamu ini ketua. Kamu nak tak? Tapi kamu jangan teruskan dakwah ni. Nabi tolak waktu tu juga. Lepas tu mereka kata mungkin Muhammad ni dia harta pun dia kurang, pangkat pun dia kurang, dia ni minat perempuan kot. Muhammad, kamu ada tak mana-mana perempuan yang kamu suka, yang kamu nak, kami jadikan dia hak milik kamu. Ada orang begitu tuan-tuan ya. Dia dah umur 70 pun mengurat lagi. Mengurat lagi, masuk lagi dekat Facebook page untuk pilih jodoh. Saja-saja suka-suka, kadang-kadang. Lepas tu bila dah terkantoi dengan isteri ni, awak ni saya tertekan kot ni, kadang-kadang kita tak tahu benda ni dia automatik. Padahal dia nak seronok-seronok. Ada orang dia gila benda macam tu. Perempuan ni tuan-tuan, nampak kadang-kadang ini bahayanya. Tapi Nabi SAW tolak kesemuanya ujian tersebut kepada orang lelaki ini pada waktu itu juga. Kata Nabi SAW, kalau kamu bagi aku ni bulan dan matahari pun untuk aku tinggalkan dakwah ini, itu adalah sangat mustahil, melainkan Allah memenangkan agama ini ataupun aku mati dalam menyebarkan agama ini. Full stop. Nabi dah tak sebut dah. Kemudian dalam peperangan Hunain ini juga, apabila orang-orang Islam berbangga dengan jumlah tentera mereka yang ramai, jumlah tentera yang ramai, yang hebat ini, walhal mereka terlupa tentang kebergantungan mereka kepada Allah. Allah uji mereka. Allah uji mereka dengan Allah berikan sedikit kesusahan mereka pada peringkat awal di dalam peperangan ini. Tuan-tuan, saya suka sebut tentang tentera ni. Saya ada kawan askar, dia kata kalau dekat bilik bujang tu, selalunya orang-orang yang baru ni dia akan dibagi sikit buli atas alasan nak bagi tahu. Atas alasan ni apa? Engkau kalau mental tak kuat ni, kalau musuh tangkap kau ni, habislah semua rahsia negara kau akan bocorkan. Dia kata aku regi kau sikit ni je. Esok aku nak kau kejutkan aku, kau kena berkokok dekat atas loka. Betul? Dia pun naiklah atas loka tu, berkokok. Kan? Dia kata aku tak nak berkokok macam ni. Ayam kalau berkokok dia akan kepak-kepak dulu, baru dia aku nak yang macam tu. Tuan-tuan, sebab apa? Nak kuat mental, nak kuat fizikal dan semuanya, tuan-tuan.
Kita yang membaca sirah ini, tentera Nabi SAW semua tak buat benda tu. Untuk nak kuatkan diri dan kekuatan mental mereka ni, mental torture ni, sirah ajar kita tak buat pun perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara tersebut. Yang penting kita tahu apa kita punya perjuangan menjaga negara kita, menjaga agama kita. Itu yang lebih menjadi keutamaan. Kadang-kadang kita banyak sangat terikut dengan budaya-budaya tentera yang zaman-zaman dahulu kala, sampai kita terbawa-bawa kepada zaman sekarang. Perkara-perkara yang tidak baik. Dia punya apa ni, orang kata dia punya tradisi tu, tradisi walhal perkara tersebut sudah jauh berlalu. Kita dalam tentera pun ada pegawai agama kita sendiri. Kita ada apa ni, pegawai agama sendiri, ada tarbiyah kita sendiri. Itu yang kena pertingkatkan. Yang orang nampak pada tentera saja, mungkin pada tempat lain pun ada juga. Cuma yang terbukanya pada tentera, maka mereka kena bertanggungjawablah tentang perkara ini. Maka mereka pun kata, kita nak pihak tentera ni askar tentera sendiri sebut, saya nak tentera sendiri menyiasat perkara ini. Tuan-tuan, begitulah. Setiap orang akan ada kesalahan, setiap ada orang ada kelebihan, dan ramai bersyukur di kalangan isteri-isteri yang mana perkara ini sebenarnya dah terlalu lama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini baru terbuka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada keseluruhan yang menjaga negara kita ni. Itu yang kita nak, tu tarbiyah tersebut, tuan-tuan. Habis daripada perang Hunain, Nabi SAW didatangi oleh orang-orang Khawazim tadi. Sebab 6,000 orang keluarga mereka terlalu ramai. Ketua-ketua Khawazim ini datang, sebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nak ambil harta, nak ambil kami punya emas ni, ambillah. Boleh tak kalau pulangkan keluarga kami? Kami tak boleh hidup dengan mereka. Anak kami, isteri kami, kami punya ibu bapa kami, boleh tak pulangkan?" Rahmatnya Nabi SAW ni, tuan-tuan, Nabi pulangkan hak yang Nabi SAW ambil. Dan Nabi tanya juga dengan para sahabat, sebahagiannya, pulangkanlah, kasihanilah orang-orang Khawazim ini. Itu rahmatnya Nabi SAW. Dalam peperangan sekalipun masih lagi boleh kita kata boleh lagi berbincang. Tak ada kata putus. Nabi maafkan dan Nabi pulangkan kepada mereka hak mereka dan juga ahli keluarga mereka dalam peperangan Hunain ini, tuan-tuan. Saya rasa sekadar itu dulu, insya-Allah. Selesai daripada peperangan Hunain ini, kita akan masuk lagi satu peperangan, iaitu Ghazwatut Tabuk, peperangan Tabuk. Perang Hunain ini, intipati yang kita nak tengok adalah selepas daripada peperangan Hunain itu. Bagaimana Nabi SAW, kisah daripada peperangan Hunain. Harta ini, tuan-tuan, kerana sahabat sendiri daripada Ansar yang lama tu ditarbiyah oleh Nabi SAW, 8 tahun duduk dengan Nabi. Hanya kerana satu peperangan Nabi lebihkan Mekah, mereka pun bercakap-cakap di dalam hati mereka. Biasalah, manusia biasa, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya barulah mereka tersedar bahawa Nabi SAW ikut balik bersama mereka, duduk dengan mereka. Nabi kata sesungguhnya orang-orang Ansar ini adalah pakaian dalam. Ansar ini adalah pakaian dalam. Harta dan juga apa yang ada ini adalah pakaian luaran sahaja. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Saya rasa sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita membaca sirah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan, ya Allah, kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.